Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil kainat al-mawjudi azalan wa abadan la yusafu bil qu'ud wala bil julus, al-munazzahi an kulli al-ghayat wal arkan wal adawat, la tahwihi al-jihat sittu kasair al-mubtada'at, wa man wasafa Allah bima'na min ma'ani al-bashar faqad kafara. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada di Dewan Salat Masjid Al-Ihsan untuk sama-sama kita meneruskan lagi bacaan risalah Aqidatul Awam. Dan dimaklumkan ni daripada pihak masjid yang photostat. Daripada pihak masjid ni photostat, dan ni edaran ke macam mana? Hadiah ke, kena pulang balik ke guna? Maknanya lepas tu kena letak balik lah untuk sebagai rujukan. Tapi bagi mereka nak memilikinya boleh. Mungkin akan diedarkan PDF, tapi print out sendiri lah. Tak ada masalah. Tidak ada hak cipta terpelihara. Dalam bab ilmu ni tidak ada hak cipta terpelihara, tidak ada. Kan kalau tuan-tuan kan, kalau kita hak cipta terpelihara, sebenarnya dalam Islam tidak ada. Saya tahulah, saya buat buku, saya penulis buku, saya penterjemah buku, penulis buku, ada beberapa buku. Tapi itulah undang-undang dunia kan, dia nak untung, dia lecok. Sebenarnya tidak ada hak cipta terpelihara. Hak cipta terpelihara dengan maksud kalau siapa yang photostat akan diambil tindakan. Sebab itulah guru saya dia jawab macam mana. Dia kata tapi ni marah pula tokoh-tokoh buku ni marah lah. Tapi kita nak bagi tahu hukum dia. Imam Bukhari, kita tahu Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya, hatta ni Aqidatul Awam ni, ini kalau ikut majlis agama Negeri Pahang ni, antara silibus madrasah-madrasah di Negeri Pahang dia kena belajar risalah. Dia orang ni susung kitab, buat buku agama. Dia orang tak tulis kat buku dia hak cipta terpelihara, tak tulis. Tak ada pun. Orang zaman sekarang ni buat. Itu dari sudut hukum lah kita kata. Ya. Itu dari satu sudut tuan. Tapi walau macam mana pun kita berusaha untuk berkongsi ilmu. Ya. Jadi harap jamaah yang ada dekat kawasan ini, dalam masjid ini, istiqamah insya-Allah. Walaupun sebulan sekali kita membaca risalah ini, dan malam ni saya rasa mungkin kali yang kedua. Kali yang pertama tu saya dah baca dah, tapi tuan-tuan tak dapat lagi naskah ini. Jadi malam ni siri yang kedua lah, ya, dan kita sentiasa buat rakaman sebagai rujukan dan untuk disebarkan ilmu agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ni kita akan menyambung bacaan Aqidatul Awam yang ada pada tuan-tuan. Itu matan dia. Matan ni mana teks asal, maknanya risalah yang kecil. Matan ni makna dia penulisan ulama yang ringkas, macam kaedah. Kalau kaedah ni dia tak panjang-panjang, pendek-pendek, dia bagi kaedah, panduan sahaja. Itu matan ibarat macam tu. Dan ini adat ulama dalam bidang ilmu agama, macam ni dia orang buat. Kalau ngaji akidah ke, ngaji fiqh ke, ngaji bahasa Arab, dia ada matan dia. Matan ni macam, matan ni ditulis untuk pelajar-pelajar ni menghafal sebab dia pendek. Tapi maknanya banyak. Perlu kepada syarahan. Dia asalnya buku-buku seperti ini ditulis untuk pelajar-pelajar ni menghafal. Budak-budak kecil ni menghafal. Itu sistem belajar ilmu agama. Bermula dengan hafalan untuk budak-budak kecil. Orang tua ni payah nak menghafal. Masalah banyak. Fikir nak mati apa-apa ni. Hari ni aku apa, besok mati. Buat apa? Ibarat seperti itulah. Jadi budak-budak kecil tak ada kerja kan dia orang ni. Baik, kita sambung ya. Baik, nombor dua tu. Jadi memandangkan semua ada, saya ingat semua kat tangan ada ni. Kalau tak ada tu bolehlah dengar-dengar dahulu. Jadi kebiasaan saya bila baca risalah Aqidatul Awam ni, saya baca jamaah kalau boleh ikut. Ikut mana ya. Barakah ambil keberkatan. Ini ulama kita,
Ini kalangan ulama, ini himpunan ulama. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, ya. Baik, saya akan baca, tuan-tuan semua, muslimin muslimat kalau boleh ikut sama-sama, ya. Nombor 2. Ayat tulis nombor 2, ya. Lalu segala puji, itu. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, falhamdulillahi al-qadim al-awwali. فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول الآخر الباقي بلا تحول. Panjang tu dia lambat sikit. Baiklah, apa tuan-tuan? Saya ulangi sekali lagi tuan-tuan, ya. Muslimat pun boleh ikut di belakang sana, perlahan-lahan, insya-Allah. Falhamdulillah al-qadim al-awwali al-akhiri al-baqi bila tahawuli. Baik, sampai situ. Baik, makna dia disebut di sini, lalu segala puji bagi Allah yang qadim, yang awal, itu tanpa permulaan, yang akhir, yang maha kekal abadi, tanpa ada perubahan. Baik, apa makna kata-kata beliau ini? Dengar baik-baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila pengarang ataupun yang menghimpun risalah Aqidatul Awam, Imam Marzuki nama dia, menyebut selepas mukadimah tadi yang pada siri yang lepas, seterusnya falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Baik, maka pujian bagi Allah. Baik, bila dia sebut pujian, apa makna pujian? Alhamdu. Macam kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian. Apa itu makna pujian? As-sana'u bil lisani 'ala al-jamil ikhtiyari 'ala jihati at-tabjil wa ta'zim. Makna dia pujian. Apa makna pujian? As-sana' bil lisan, memuji ataupun pujian dengan lidah. Disebut lisan, lidah, anggota lidah, sebut dengan lidah. 'ala al-jamil ikhtiyari, disebabkan dapat al-jamil ikhtiyari. Sebab apa? Apa makna jamil ikhtiyari? Sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-Nya, iaitu nikmat, kurniaan, rezeki, pemberian daripada Allah Ta'ala. Kita dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala, kita memuji Allah Ta'ala. Jadi memuji dengan lidah disebabkan dapat nikmat, dapat kurniaan daripada Allah Ta'ala, ala jihati tabjil wa ta'zim, dengan dari sudut tabjil wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan Allah. Memuliakan dan mengagungkan Allah. Bila disebut dengan tujuan untuk memuliakan dan mengagungkan Allah, itu makna tauhid. Saya mentauhidkan Allah, makna dia mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Sempurna. Itu makna mengagungkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Semua mesti mentauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kalau ada orang baca hadis, tiba-tiba dia faham lain. Kayak gitu. Saya pernah sebut tak di siri lepas yang isu bulan Muharram pula, bulan hari Arafah tu kan, ada orang baca hadis, dia faham hadis tu Allah Taala turun ke langit dunia. Pada hari Arafah Allah Taala turun dekat langit pertama. Mana boleh dipahami macam itu? Tak boleh. Kenapa pula? Sebab turun, bergerak tu, turun daripada atas ke bawah, itu pergerakan. Pergerakan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh dikatakan bergerak. Yang bergerak-bergerak ni makhluk. Macam kita, binatang,
bergerak. Tumbuhan pun bergerak. Allah Ta'ala tidak bergerak. Jadi wajib kata kita mengagungkan dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan ala jihati tabjil wa ta'zim. Kemudian pengarang tadi menyebut lagi, tengok ya, maka pujian bagi Allah Ta'ala yang Al-Qadim. Apa makna Al-Qadim? Al-Qadim Al-Awwal makna dia sama. Apa makna dia? Maknanya sama, iaitu annallaha ta'ala la ibtida'a liwujudihi. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Allah Qadim Al-Awwal. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada permulaannya. Langit ada permulaan dia, bumi ada permulaan dia, malaikat pun ada permulaannya, jin pun ada permulaannya, binatang, tumbuhan, benda-benda, air, aras, syurga, neraka ada permulaan. Apa makna ada permulaan? Maknanya asalnya tak ada. Tidak ada. Asalnya tidak ada. Contohnya air. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air ini, air ni macam ni lah air, bukan air gaul ni, bukan. Tapi air, inilah air. Arab panggil mak. Kan tuan-tuan pergi Mekah kan, moya zam-zam. Tapi maknanya yang cair ini, inilah makhluk yang pertama. Al-Quran menyebut wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air. Ni contoh ya, contoh. Tak ada kaitan dengan gaul ni. Kami jadikan daripada air, semua benda ini hidup. Yang hidup ini berasal daripada air. Jadi kata ahli tafsir, air makhluk yang pertama. Semua berasal daripada air. Walaupun begitu, air tetap ada permulaan. Maknanya air ini asalnya tidak ada. Itu maknanya ada permulaan. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadim Al-Awwal, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Maknanya juga qidamillah atau qidamullah, sifat qadim Allah Ta'ala itu bukan bermasa. Sebab begini ya, dalam bahasa Arab bila sebut qadim, sini ada subjek bahasa Arab. Mungkin yang belajar kat luar lah. Bila bahasa Arab ni qadim tu maknanya lama. Qadim, masjid qadim, masjid lama. Baitun qadim, rumah lama. Ghurfatun qadimah, bilik lama. Maknanya lama mungkin dah 100 tahun, mungkin dah 50 tahun, berkaitan dengan masa. Tetapi bila dikatakan Allah Ta'ala qadim, tak boleh diterjemahkan Allah Ta'ala lama. Tidak boleh. Tetapi Al-Qadim bagi Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Begitu juga Al-Awwal. Kemudian kata-katanya dalam teks Aqidah Awam ini, Al-Akhiri Al-Baqi bila tahawuli, dan Allah Ta'ala itu juga Al-Akhir Al-Baqi. Al-Akhir Al-Baqi, tidak ada pengakhiran, tidak binasa, tidak panak, tidak hancur, tidak mati. Allah Ta'ala tidak mati, tidak hancur, tidak panak, tidak binasa, selama-lamanya, tidak berakhir. Allah Ta'ala tidak berakhir. Manakala makhluk berakhir. Makhluk akan berakhir. Contoh kita berakhir di dunia ini dengan apa? Kematian. Benda, tumbuh-tumbuhan, binatang ada pengakhiran. Semua makhluk mesti berakhir, kecuali ada kecuali pula. Kecuali makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berkekalan. Tahu tak makhluk apa? Makhluk ni dia akan berkekalan selama-lamanya. Dua makhluk je. Apa dia, tahu tak? Al-jannatu wan nar. Syurga, neraka. Syurga, neraka dia tidak akan hancur. Walaupun dia adalah makhluk, tapi tidak akan binasa. Kenapa pula? Tadi kata belajar akidah yang tak binasa Allah Ta'ala. Tiba-tiba makhluk pun ada juga yang tidak binasa, yang tidak hancur, tidak musnah. Ini bercanggah dengan ilmu akidah. Bukan. Pada asalnya semua makhluk ni akan binasa.
Cuma di sana ada makhluk-makhluk tertentu yang Allah Ta'ala dah tetapkan dengan kehendaknya yang azali, ia berkekalan selama-lamanya. Dua je, iaitu Al-Jannah, syurga, dan neraka. Termasuklah, bila sebut syurga ni, penghuni syurga lah. Segala apa yang dalam syurga. Neraka, penghuni neraka. Dan segala yang apa di dalam neraka. Sebab itulah kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah bahawasanya neraka berkekalan selama-lamanya. Begitu juga syurga. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab pernah jadi isu tuan-tuan, ada pahaman dia mengatakan neraka, dia kata neraka satu hari nanti akan hancur, akan binasa. Kalau macam tu seronoklah orang kafir. Berseronoklah mereka di atas muka bumi ini. Sama-sama kita berseronok. Nanti kalau masuk neraka, akhirnya neraka habis, selesai. Kita tak merasai kehidupan lagi, selesai. Jadi kita berseronok di atas muka bumi ini. Tidak, ini bercanggah dengan ajaran Islam. Tak boleh. Kalau ada orang kata syurga, neraka lah, neraka, dia kata akan hancur, ini bertentangan dengan Al-Quran. Tak betul. Salah tu, fahaman yang salah. Fahaman. Dan kita berpegang dengan ahli sunnah jamaah ni, Asy'ariyah, Maturidiyah ni, apa? Ulama-ulama ahli sunnah jamaah bersepakat neraka ni berkekalan selama-lamanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Al-akhir al-baqi, yang maha kekal. Tidak ada perubahan. Sebab apa? Allah Taala tidak berubah. Sebab itulah bila baca hadis apa ni, orang buat haji kan, baru ni kat padang Arafah tu, Allah Taala turun ke langit pertama. Berani dia berdiri kat wukuf kat Arafah baca hadis tu. Hadis tu hadis betul, tapi dia faham lain. Bukan mana Allah Taala turun pada hari Arafah. Hadis yang menceritakan kelebihan hari Arafah tu bukan makna Allah tu turun daripada atas ke langit pertama, bukan. Tapi turunnya rahmat, turunnya malaikat yang membawa rahmat pada hari Arafah. Mereka mendekati hamba-hambanya ketika itu. Ini tidak, hari ini hari Arafah ni, Allah dekat dengan kita ni, dengan zatnya. Salah. Ya, sebab itu maknanya dia Allah ni tahawwala, berubah. Berubah ni maknanya daripada atas ke bawah. Kemudian satu lagi, kita banyak kali sebutlah benda ni. Kalau ada orang faham hari Arafah ni Allah Taala turun ke langit pertama, tahun depan nak haji lagi kan? Dia nak kata lagi Allah turun, dia mesti naik balik. Takkanlah turun melekat kat situ selama-lamanya. Tak nak kata turun pula tahun depan ni kena naik balik. Jadi Allah Taala ni turun naik tiap-tiap tahun, turun naik. Kata ulama, ini akidah majnun, orang gila. Bukan, Nabi dia tak ajar akidah ni kepada sahabat. Nabi tak ajar. Oi, bahaya tuan-tuan. Ni berlaku baru musim haji. Kalau tak sebut benda ni, tahun depan nanti orang pergi haji. Faham macam ni je. Bukan semualah yang segelintir daripada mereka yang buat ibadah tidak ada ilmu. Sebab itulah kita selalu sarankan bila ada kursus umrah ke, kursus haji ke, termasuk kursus sembelihan ke, kursus nikah kahwin ke, kursus apa-apa yang berkaitan agama ni, mesti ada satu slot akidah. Mesti buat macam tu. Sebab kita nak umrah kita, haji kita, sembelihan kita, solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah bila kita cadang gitu, gitulah ada yang terima, ada yang dia malas daripada malas ya. Padahal benda tu benda yang kecil, mudah saja. Ya. Jadi itu penting juga bab akidah tu. Baik, Allah Taala tidak berubah bila tahawuli. Nampak. Baik, seterusnya tengok pada risalah ini. Dan macam biasa nanti saya baca semua ikut ya. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya thummas salatu. Ikut. Thummas salatu wassalamu sarmada. Thummas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Ala nabiyyi khairi man qad wahada. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala an-nabiyyi khairi man qad wahada. Qad wahada.
Kalau orang pelajar-pelajar agama, dia buat lagu sikit lah, nak mudah hafal. Ya, orang berumur ni tak boleh lagu-lagu sangat, berbunga. Baik tuan-tuan ya. Baik. Kemudian selepas memuji Allah Ta'ala, jadi disertakan seterusnya berselawat dan salam ke atas Nabi SAW. Selawatlah, sebab ada hadis Nabi SAW menggalakkan kita berselawat. Antaranya sabda baginda alaihi salatu wassalam, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala beri 10 ganjaran. Sekali dia berselawat dapat 10 kebaikan. Ya, ibarat macam ni, kita buat satu kerja dapat RM10,000. Sekali selawat dapat 10 kebaikan. Ini ada hadis Nabi SAW. Antara hari yang digalakkan kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi adalah hari Jumaat. Yaumul Jumaati, semalam. Hari Sabtu tak boleh? Boleh ke, tak ada masalah. Tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi yang menggalakkan bila masuk je hari Jumaat, terutama sekali bila malam Jumaat tu. Dia Jumaat, Khamis, besok Jumaat, bila matahari tu tenggelam tu, dia masih lagi hari Khamis. Tapi disebabkan matahari tu dah tenggelam, jadi kelebihan Jumaat tu dah bermula daripada situ, daripada malam Jumaat. Sebab tu orang-orang alim ni malam Jumaat berzirik, berzikir, buat majlis ilmu malam Jumaat. Beri sedekah, buat kebaikan, jaga hubungan. Ada orang malam Jumaat malam hantu. Salah tu. Malam Jumaat lah malam barakah, malam mustajabnya doa. Sebab besok tu hari Jumaat. Antara yang digalakkan pada hari Jumaat, banyakkanlah berselawat. Ini disebut dalam beberapa sumber yang sahih sampai kepada Nabi SAW. Baik. Apa makna selawat? Jadi dia sebut selawat ni makna dia as-salah. As-salah huna maknaha at-ta'zim, pengagungan, memuliakan. Itu makna selawat. Wa usalli, dan aku berselawat, makna aku memuliakan. Tapi dari maksudnya tuan-tuan, kata ulama, bila kita berselawat, aku berselawat ke atas Nabi. Wa usalli ala nabiyyi. Contohnya, maknanya kita minta daripada Allah. Minta daripada Allah ni maknanya kita berdoa daripada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menambahkan kepada Nabi kita Muhammad kemuliaan. Bila berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh ya, bila kita berselawat makna kita berdoa. Selawat maknanya doa, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tambah lagi kebaikan bagi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan berapa ratus juta umat Nabi Muhammad yang berselawat ke atas Nabi daripada selepas kewafatan Nabi SAW sampailah hari ini. Beratus-ratus juta manusia berselawat. Nabi tak mulia ke? Bukankah Nabi dia sudah mulia? Ya. Tapi nak menggalakkan kita manusia biasa berdoa. Doa ni, kata sebagai ulama ahli sunnah jamaah, doa ni bila kita berdoa dapat pahala, walaupun doa kita tak mustajab. Ada orang kata, buat apa aku doa, dah 30 tahun aku doa benda yang sama tak dapat pun. Contohnya selalu yang berlakunya orang yang tak dapat zuriat lah. Dia dah 40 tahun aku doa, pergi Madinah pun berdoa tak dapat. Nak buat macam mana? Dah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kena ingat, 30 tahun kau berdoa, kalau ikhlas lah, setiap kali kau berdoa itu dapat pahala. 30 tahun berapa kali, satu hari berapa kali kau doa. Ada sebagai ulama menjelaskan sedemikian, supaya orang yang berdoa tapi tak dapat hajat dia tak putus asa. Jangan putus asa. Ya, sebab doa, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dapat satu pahala. Nampak? Itu dia. Jadi bila berdoa, bila berselawat, maknanya aku mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tambah kebaikan kepada Muhammad. Manakala assalam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam, apa makna salam? Salam ni makna dia al-aman, keamanan.
Bila kita memberi salam ke atas Nabi, maknanya kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad keamanan dan keselamatan daripada apa yang ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna assalam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dalam akhirat awam disebut summa salatu wassalamu sarmada. Sarmada ni makna dia sentiasa tercurah ke atas Nabi. Mana selawat dan salam tu sentiasa ke atas Nabi, tak berhenti-henti. Ya, ke atas Nabi. Yang dimasukkan Nabi di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi, ke atas Nabi ataupun kepada Nabi, yang mana Nabi ini khairi man qad wahada, sebaik-baik manusia yang mentauhidkan dan mengesakan Allah Ta'ala. Jadi sedia maklum Nabi Muhammad ni lah makhluk yang sebaik-baik manusia yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kita baca Hijratul Rasul, ni orang duk sambut tahun apa ni? Tahun baru kan? Awal Muharram. Kita bulan Muharram lagi ni, tak lama lagi. Esok lusa dah 9 Muharram, 10 Muharram, ya. Bila Nabi SAW, dia bila orang buat majlis sambut awal tahun ni, tahun Islam, dia mesti kaitkan dengan hijrah Nabi. Sebab tu dia sebut ma'al hijrah. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa benda ma'al hijrah tu? Awal Muharram tu tahulah ma'al hijrah tu. Ma'a tu bersama, al-hijrah tu peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi selepas Nabi berhijrah dan sampai ke Madinah, daripada situlah bermulanya takwim. Takwim ni kalender Islam. Takwim dipanggil amun hijriyun, tahun hijrah. Kalau kita mengaji fiqh, kalau ikut kiraan hukum, nak tahu umur, kiraan kalau perempuan haid dan seumpamanya, kira dari sudut tahun Islam bagi sanah qamariyah. Bukan tahun Masihi ni yang 2024. Kita guna ni untuk urusan dunia kan. Tapi yang tahun Islam ni, dalam ilmu fiqh hukum hakam nak tahu kiraan tu, dia kira dari sudut kiraan bulan Islam, tahun Islam. Jadi lahir berapa? 25 bulan 12 1978. Itu tahun Masihi. Bersamaan dengan apa? Jadi dia ada kiraan dia. Kalau ulama fiqh dia ikut kiraan itu. Dan memang kena ikut kiraan itulah. Ya, itu dia. Baik. Jadi Nabi SAW bila sebelum berhijrah, beliau bila mula-mula dapat wahyu, baginda apabila mula-mula mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dapat diturunkan wahyu supaya menyebarkan agama Islam pada orang-orang kafir ketika itu. Di Mekah ni, mula-mula di Mekah. Orang kafir dahsyat, dia sembah berhala. Kafir Mekah. Di Mekah tu banyak orang kafir ketika itu. Sebelum itu dikenali sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ni mereka sembah berhala, mereka buat kezaliman, yang kuat berkuasa, yang lemah diseksa. Sampai ada yang kena bunuh, bayi-bayi perempuan dibunuh hidup-hidup kan. Kita baca sejarah zaman jahiliyah. Kaum Arab yang musyrikin ni benci sangat bayi perempuan, orang perempuan. Orang perempuan dipandang hina. Islam tidak. Islam memandang perempuan ni sebagai hebat, selagi mana mengikut syariat lah. Zaman jahiliyah tidak, memandang perempuan ni tak ada makna, lebih binatang lebih mulia daripada perempuan. Sebab itulah sampai tahap apabila bayi-bayi perempuan, bila mereka dengar je ada orang perempuan beranak, okey, dia ni nak beranak malam ni, semua pergi, semua pakat pergi kat rumah tu. Sebab dulu mana ada handphone, semua tak ada lah. Ini mengikut kitab-kitab lama lah sebut. Dengar, tunggu ni. Bila keluar je anak, terus tengok, cek. Kalau lelaki, okey, mereka tak kacau. Kalau perempuan, mereka ambil hidup-hidup. Budak tu masih merah lagi, ibarat macam tu lah, masih basah lagi, ambil hidup-hidup. Mak dia menangis tu, tak layan dah. Ambil, tanam lah hidup-hidup. Oh, dahsyat. Sebab tu dalam Quran ada disebut kan, bayi perempuan yang ditanam nanti akan ditanya, siapa yang buat kepada kamu? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup akan disoal. Siapa yang buat zalim kepada kamu? Siapa yang tanam kamu? Nampak? Jadi kalau kita tengok gambaran zaman jahiliyah ni, memang dahsyat. Hidup dah lah sembah berhala, lepas tu buat jahat pula, buat zalim, sampai tahap bunuh dan seumpamanya. Jadi Nabi SAW datang
Dan pada umur 40 tahun baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala supaya sebarkan agama Islam. Berhala diletakkan di sekeliling Kaabah. Kalau tuan-tuan pergi kat Mekah kan, masuk Masjidil Haram, Kaabah tu. Zaman jahiliah berhala digantung di dinding Kaabah. Kita tak sempat zaman ni kita sebutlah. Ya, ahli sejarah menyatakan sedemikian. Kadang-kadang bila kita cerita benda ni, ada orang tanya, ustaz ni macam sempat zaman Nabi ke, hebat ustaz ni. Tidak. Itu kita berkongsi sejarah ni melalui ulama dalam kitab. Itu pentingnya ikut ulama ahli sunnah jamaah lah. Ya, jadi berhala kita diletak di dinding. Ada yang diletak di dinding Kaabah kan 4 segi, di dinding penuh berhala-berhala. Terutama si Allah Tawal Uzza. Jenis berhala tu. Ada yang diletak di atas Kaabah atas letak berhala lagi, letak dalam Kaabah. Dalam Kaabah letak berhala. Jadi Nabi dalam keadaan itu Nabi menyebarkan dakwah Islam. Ya, Nabi menyebarkan dakwah Islam. Nabi ambil kesempatan apabila kabilah mereka ini buat perhimpunan, ada majlis, ada musim-musim tertentu, bagi dia pun pergi. Apabila ada keramaian di kalangan bangsa dia, Nabi kita pun pergi. Dia pergi ni bukan nak saja-saja, nak mengambil kesempatan nak sebarkan Islam. Sampai di depan mereka Nabi pun kata, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, kamu akan berjaya. Tu qul ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Tapi pada permulaannya tidak ramai yang mengikut dakwah Nabi. Antara yang terawal yang memeluk agama Islam, yang mengikut dakwah Nabi, yang menyokong Nabi, tak ramai pada permulaannya. Nabi berdakwah secara jahran, terang-terangan. Antara yang terawal iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sampai tahap kena seksa dengan orang kafir Quraisy sehingga dicabut pakaian dia dan dijemur di tengah padang pasir di kota Mekah. Tuan-tuan pun tahu kan, kalau tuan-tuan pergi Mekah musim panas tu, kalau letak tangan dekat padang pasir tu, habis tangan kita. Cuma sekarang ni orang tak merasa dah, sekarang ni semua aircon, sejuk ya. Tapi begitu hakikatnya. Jadi walaupun ada cabaran dakwah daripada orang kafir pada permulaannya, maka ada 80 sahabat berhijrah ke Habasyah. Antaranya Sayyidina Uthman, Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Uthman dan beberapa sahabat yang lain berhijrah ke Habasyah. Dan Nabi SAW ketika menyebarkan dakwah di kota Mekah, ada penduduk Madinah datang ke Mekah. Dia bukan Islam, mereka bukan Islam, tapi datang. Nabi menyebarkan dakwah kepada mereka. Dan ada di antara mereka penduduk Madinah itu masuk Islam dan balik ke Madinah. Bila bawa balik ke Madinah, maknanya mereka bawa balik Islam sekali. Nabi hantar lagi wakil supaya mengajar mereka ilmu agama di Madinah Al-Munawwarah. Maknanya sebelum Nabi sampai ke Madinah berhijrah tu, Nabi dah sebarkan Islam kepada penduduk Madinah yang datang ke kota Mekah. Sebab kota Mekah ni dia macam bandar yang besar lah. Jadi tempat tumpuan, macam ibu kota, ibarat ibu kota, semua orang datang. Itu kisah sirah An-Nabawiyah. Ya. Jadi sedikit demi sedikit dakwah Nabi diterima oleh manusia dan rakyat pada masa itu. Jadi pembesar-pembesar kafir Quraisy ni tak tenang dengan keadaan tersebut, tak selesa. Serabut dia. Dan mereka risau dan takut, jikalau orang Islam ni dah ramai, akan ada satu kekuatan kuasa yang mengancam mereka. Jadi sebelum ini berlaku, mereka nak blok awal-awal, nak kerak awal-awal. Mereka buat apa? Mereka berkumpul dan bermesyuarat di satu tempat, nama dia Darun Nadwah. Mesyuarat nak bincang pasal Nabi Muhammad. Kita kena buat macam mana ni Muhammad ni? Semua orang dah ikut dia, ramai dah orang dah ikut dia. Macam ni kita nak buat ni, takkan tak boleh duduk diam ni, kena buat sesuatu. Ketika itulah mengikut ahli sejarah yang menyatakan Iblis muncul. Iblis ada dalam mesyuarat tu. Iblis join sekali mesyuarat. Iblis tu. Tapi dia menjelma dengan rupa lelaki tua daripada wilayah Najd. Wilayah Najd ni yang pernah kita sebut dulu kan. Di sana akan muncul tanduk syaitan, akan munculnya ajaran sesat. Ajaran sesat yang kalau tuan-tuan perasan sekarang ni, yang ajar orang ajar fahaman apa dia? Allah di atas langit, Allah di atas aras, Allah ada muka, ada tangan, ada kaki.
Bila kaji asal usul dia punya pembawa ajaran ni daripada Najd. Kemudian yang pahaman yang marah sangat orang buat tahlil, buat talqin, baca Yasin malam Jumaat bid'ah dia kata. Buat maulid bid'ah. Buat talqin bid'ah. Dah tanam balik je. Jangan. Sedangkan Nabi kata laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ya. Tak boleh ni bid'ah ni. Itu bila kaji, ulama kaji daripada mana kumpulan itu? Daripada Najd. Dia orang ni kalau tuan-tuan lepaskan mereka masuk ke masjid, ke surau ni, ke tempat tuan-tuan ni, bercelaru masyarakat. Pengalaman saya mengajar di beberapa tempat, di beberapa negeri-negeri lain lah. Ada yang beri peluang mereka mengajar, bercelaru, bergaduh. Jamaah ni bergaduh. Tapi bergaduh benda yang sepatutnya tak perlulah. Gaduh pasal Yasin malam Jumaat. Asalnya buat Yasin malam Jumaat, tapi lepas tu tak buat pula. Sebab apa? Tak buat tu bukan sebab ada kuliah. Ada kuliah tu tak apalah. Sebab yang pihak pula satu lagi tu menganggap sesat. Sebab Nabi tak suruh. Jadi berbalah jamaah masjid, jamaah satu tempat tu lah. Berbalah, bergaduh. Akhirnya bercelaru. Tak ada untung. Ya. Jadi tak sepatutnya. Jadi benda ini berlaku dan kita perlu elakkan. Jadi nak mengelakkan daripada benda-benda ini berlaku, kita kena berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Berpegang ni macam mana? Kita kena buat banyakkan ilmu agama, banyakkan pengajian akidah, banyakkan pengajian yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, untuk menyelamatkan rakyat daripada penyelewengan. Itu dia. Jadi sampai tahap iblis pun ada dalam mesyuarat tersebut. Jadi setiap orang melontarkan pandangan, iblis tolak pandangan itu dalam mesyuarat ni. Sehinggalah Abu Jahal kata apa? Kita ambil semua pemuda ni daripada kabilah-kabilah ni, kita kumpulkan mereka, kita beri mereka pedang, kita suruh pemuda-pemuda ini bunuh Muhammad dengan sekali pukulan serentak. Jadi bila Muhammad mati, pengikut Muhammad tak boleh buat apa-apa, sebab yang bunuh Muhammad tu pun daripada kerabat dia juga. Bila cadangan itu diketengahkan dalam mesyuarat, iblis kata apa? Hadza huwa ar-ra'yu. Ini cadangan yang terbaik. Kita bunuh Muhammad. Macam itulah. Sebab itulah orang kafir kepung rumah Nabi tu. Kan? Itu kisah tu. Itu hanya sebab hijrah Nabi. Tapi kita kena ingat, Nabi berhijrah bukan sebab takut. Nabi tak takut. Nabi berhijrah sebab perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebab sejarah hijrah Nabi tadi, orang kafir bersepakat nak bunuh Nabi. Bila dah bersepakat bunuh Nabi, Jibril pun bagi tahu Nabi, orang kafir nak bunuh Nabi. Orang kafir Mekah ketika itu. Jadi itu bermulanya hijrah Rasulullah SAW. Jadi pengajaran besar daripada peristiwa hijrah ni kita boleh ambil, kita tengok kesabaran dan kecekalan seorang hamba Allah Ta'ala yang mulia. Itu junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila matan disebut, risalah disebut, Nabi adalah sebaik-baik manusia yang mentauhidkan Allah. Maknanya memang benar, Nabi adalah guru umat kita, guru ummah. Dia yang mengajarkan kepada kita ilmu akidah, ilmu tauhid. Tauhid ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Apa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Tauhid ni mana dia? Ada seorang ulama tasawuf nama dia Imam Junaid Al-Baghdadi, ahli tasawuf yang terkenal. Dia kata apa? Dia menyebut berkaitan dengan tauhid ni, at-tauhid huwa ifradul qadim minal muhdath. Tauhid ni mengesakan Allah daripada perkara baru. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk dan tidak menyandarkan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Itu hakikat tauhid. Jadi kalau orang baca hadis pasal kelebihan hari Arafah dulu, kemudian dia faham Allah akan turun ke langit dunia, itu bukan tauhid, itu syirik nama dia. Tak ada haji mabrur lah dia. Marah orang, ustaz yang cakap macam tu, kita dah habis berpuluh ribu dah ni. Itu bab lain habis. Itu bab lain. Sebab itulah ibadah atas dasar ilmu. Imam Ghazali kata apa? La tasi'ul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak diterima kecuali selepas mengenal siapakah yang disembah. Itu kata-kata penghulu imam tasawuf. Baik, kita bagi lalu azan. Selepas azan insya-Allah kita ambil sedikit masa lagi untuk buat kesimpulan. Kita bertemu selepas azan nanti. Itu silakan. Tak masuk tu? Silakan. Kita menghormati waktu azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita sambung berkaitan dengan syarah Aqidatul Awam. Ya, itu makna tauhid yang dinyatakan oleh Imam Al-Junaidi tadi. Jadi kesimpulannya daripada teks ataupun matan Aqidatul Awam yang dibaca tadi, thumma salat wassalam sarmada ala nabi khairi man qad wa hada, selawat dan salam ke atas nabi berterusan, yang mana nabi itu adalah sebaik-baik ahli tauhid, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu menjadi adat ulama bila buat kitab, syarah kitab, dia akan mula dengan nama Allah, memuji Allah Taala dan berselawat ke atas nabi, nak dapat keredaan daripada Allah Taala. Baik, cuma satu peringatan yang penting berkaitan dengan berselawat ni. Dan ini kalau saya lah, mana-mana saya mengajar kuliah ke ceramah ke, kadang-kadang kita ambil kesempatan mengulangi sebutan ini. Apa dia? Kepentingan menyebut selawat dengan sebutan yang betul. Ini sangat penting. Sebab banyak berlaku di kalangan orang awam ni, bila berselawat sebutan tu salah, dan bila salah lari makna. Selawat, berselawat, buat majlis selawat tapi salah, macam mana? Majlis selawat bagus tapi salah pula sebutan selawat. Apa yang berlaku sebagai pada kalangan kita macam dia berselawat macam ni. Contoh ya, kita buat contoh. Allahumma salli wa sallim. Itu sebutan yang salah. Selawat tu betul, sebutan tu sebutan salah. Salah macam mana pula? Saya dah 40 tahun dah selawat macam ni. Dikira 40 tahun, 50 tahun je. Bila kamu sebut, apabila dia sebut Allahumma salli, itu dah salah. Itu satu. Salah macam mana? Sebab bila disebut salli, salah. Sebab yang ditulis salli, sad dengan lam saja. Tapi kamu sebut salli dah ada 4 huruf. Sad, alif, lam, ya. Dalam bahasa Arab, lari makna dia. Macam tu ya. Macam tu. Dan ini banyak berlaku di kalangan orang awam. Perlu diperbetulkan benda ini. Allahumma salli wa sallim. Orang wasallim, dia wasallim. Dia sin lam mim. Sin baris atas, lam ada sabdu baris atas, mim mati. Dia salim, sin alif lam mim. Salim ataupun salim. Salim ni. Itu sebutan selawat yang salah. Yang salah tetap salah, kena bagi tahu salah. Tujuan dia supaya tak sebut dengan cara yang salah. Bukan kita nak menghalang orang buat majlis selawat. Tidak. Buatlah majlis selawat. Sentosa berselawat, faham berselawat. Tak kira, ikutlah ya. Tapi sebutan mesti sebutan yang betul. Nampak? Kerana kalau salah boleh mengubah makna. Nampak? Jadi selawat digalakkan, tapi perlu disebut dengan sebutan yang betul. Satu lagi, apabila nak berselawat, dengar ya, kalau dimulakan dengan fi'il madhi, iaitu salla, dia bilang sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia nak akhirkan dengan salam. Jadi bila mula salla, dia mesti salam. Bila dimulakan dengan salli, fi'il amr, akhir dia salim. Tapi kadang-kadang saya dengar dalam radio pun ada. Tak tahu radio mana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salah tu. Dari sudut bahasa Arab pun salah. Jadi kaedah dia mudah macam ni. Bila selawat disebut mulakan dengan solat, kalau ada salam tu akhir assalam. Kalau salli, salim. Ramai orang terlepas pandang. Kita tak kata tak tahu, mungkin tahu. Mungkin dia terlepas pandang. Ada orang kata betul apa yang Ustaz sebut. Saya baru ni di Temerloh Jaya, Masjid Temerloh Jaya. Akidah awam juga masuk bab selawat. Lepas kuliah tu kata orang betul. Ramai orang dia tersalah pandang, kita tersilap kita. Mungkin dah belajar tapi tersalah. Bila tersilap tu perlu diperbetulkan. Jadi ingat kaedah dia mudah ya. Bila solat, salam. Bila solli, salim. Ya. Jadi yang penting berselawat dengan sebutan yang betul. Penting. Ya, dan satu lagi, majlis berselawat ni tidak dilarang dalam Islam, boleh. Sebab ada pihak tertentu ni dia tak setuju dengan majlis selawat.
Dia kata buat majlis selawat ni bid'ah, Nabi tak pernah suruh. Semua benda Nabi tak pernah suruh. Geram terus dia ni. Tak ada macam tu ya. Nabi suruh selawat. Nabi kata umum. Tak kira kamu selawat seorang-seorang ke, 2 orang ke, ramai-ramai ke, buat majlis besar-besaran ke, dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi untuk malam ni bacaan Akhirul Awam kita dah dapat dua teks dia tuan-tuan. 2 matan ni ya, alhamdulillah banyak sikitlah. Bulan lepas 1 je. Bulan ni 2. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimanfaatkan bersama dan dapat disebar-sebarkan. Dan peringatan sekali lagi tuan-tuan, kita guna nota yang ada ni, cuma yang diedarkan tadi tu milik masjid, kena pulang balik. Kalau tuan-tuan nak cara personal, nak ni boleh dapat PDF dia, tuan-tuan boleh simpan sendiri insya-Allah. Jadi kuliah yang terbaik, cara mengajar kita ada nota ataupun macam kitab lah juga. Ini cara orang-orang ilmu agama belajar mengajar ilmu agama. Dan semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sampai sini sajalah, iaitu kenyataan tanda ya, iaitu thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Berhenti kat situ. Sambung pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tahlil 3 kali dalam selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wal muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.